baru lepas on the way balik daripada Bandung nak balik KL. Ni hari keempat, iaitu hari terakhir jalan-jalan dekat Bandung. So kita on the way balik ke Jakarta dan tengok apa dekat Jakarta sebelum kita balik. Flight aku pukul 9 malam. Kita tengok apa yang kita orang lalui, apa yang kita buat dekat Bandung ni. Check it out. Zoom. Aja pergi mana? Kita pergi Indonesia. Wah, boleh naik ke? Boleh. Trip kali ni kita pergi mana? Kita pergi ke Jakarta. Tapi bukan berdua kan? Kita Bukan bertiga kan? kan? Kita berenam. Hati-hati. Parang nanti. Laju lah best gila. Kita bawa ibu, bawa mak, Pak Aisyah kat depan tu. Seorang-seorang. Okay, sampai. Belum sampai. So ini feeling kita bawa naik bagi. Tak pernah naik bagi. Ya. Kita pun naik bagi sebab kita ada lesen kat belakang ni. Orang tua. Terima kasih. Okay, dah sampai. Laju Wah, Aizat ambil barang. Ambil. Sekarang dah masuk flight. Ketika di pintu keluar sebelum meninggalkan pesawat, back to inflate life vest. Makanan dah sampai. Unboxing. Oh, yeah. Ayam chicken teriyaki. Okay. Nasi lemak Okay, sekarang dah sampai airport Jakarta. Sekarang dah ambil luggage. Lepas tu ambil transport pergi ke stesen Halim. Bila sampai stesen Halim, kita akan naik Wush. Daripada Wush, kita akan pergi ke Bandung lah. Okay, stay tune. On the way ke stesen Halim. Semua okay Okey. Aziz duduk. Asyik duduk sayang. Perjalanan dalam 40 ke 45 minit Lalu ke stesen Halim. Telefonnya tu. Saya taksi. Kita nak sampai Jakarta. Sudah di Jakarta. Kita pergi ke Indonesia. Kita pergi tak cepat. Stesen Halim. Kat sini kita nak naik Wush. Tiket tak beli lagi sebab takut terlepas. So jom, nanti dah beli tiket, kita tengok train tu macam mana. Bye bye. Gimana? Kereta api. Kereta api? Wow. Apa beza ekonomi dengan lagi satu ada? Kita ada 3 kelas, first class, business, dan ekonomi. Untuk bedanya adalah first class dan business ini kita punya ruangan khusus, VIP. Sedangkan kalau ekonomi kita lounge-nya biasa, nggak ada lounge-nya, jadi wine hall biasa. Dan untuk first class dan business ini kita ada compliment snack. Sama dia lebih isinya lebih sedikit jumlah penumpangnya. Tapi yang kelas bisnes tu ada lunch kan? Ada. Faham. Okay, kita dah beli tiket. Wush pukul apa? 12.25. Ambil business class. Ada dapat lunch lah. Tempat rehat. Oh, Aizat makan ni. Kopok. Punya area macam ni lah. Dia ada snack-snack lah. Kopi, air mineral. Ya. Dah ni. Nak apa? Nak yang mana? Snack-snack je lah. Aizan yang mana yang ni? Berapa harga tadi ya? 500 lebih. Satu tiket, dua tiket? Satu tiket RM107 macam tu. RM107 tapi budak 2 tahun, 2 bulan, 4 bulan tak kira kan? Oh, satu lebih So kita tunggu.
Lihat je lah. Jom, bye. Ikut mami, laju, ikut mami. 7, 7. Ayo, ajak. Ya? Foto dulu atau langsung? Boleh foto? Boleh foto dulu. Foto dulu. Jom, kita foto dulu. Okay, terima kasih. Ya. Alright. Ini saya Sekarang kita dekat toilet tempat persalinan G-Star. Tengok tempat kita orang tukar ni, baby punya tempat persalinan di kabin 5. Kita orang kabin 1. So kena jalan jauh sikit lah. Sebab kabin 1 dia tak ada tempat persalinan. Okay, kita nak buka. Oh, tak boleh. Kau buka. Buka ni bingung. Okay, dah ni kita nak pergi beli air terus. Lari terus. Kita kat mana? Nak beli air kat mana? Okay, terima kasih. Apa dia? Dia tak pegang. Oh, okey, cantik. Bisa diguli. Okey. Nak kopi? Hello? Oh, Ori and cheese. Boleh lah? Nak cheese 2? Ya, tak nak. Cheese 2. Apa ni? Oh, ada tambahan saus ni. Ada barbecue sama cili. Dari bagi Barbecue sama cili. Satu je nak cili, lagi satu tak payah. Hello. Bayarnya pakai Pakai tunai kan? tunai saja. juga bisa, tapi itu dari Bank Indonesia aja. Oh, Semua total berapa? Jadi 77.000 ya. 77. Bisa diskaun tak, Cik? Paling nanti jam 4. Jam 6. Saya roti coklat. Itu coklat. Siapa bagi? Orang. Orang bagi. Orang nak solat tu, ha. Oh, yang tolak solat tadi. Ya, itu makanan. Yang ni boleh bukakan, yang ni letakkan makanan ni. Ya, tengok sedap tak makan? Sedap. Wow. Ini apa? Ini Mami beli. Oh, sausage. Saya nak rasa sikit boleh tak? Boleh. Mami tidur dengan Nisaf. Yang ni cheese. Sausage kosong je tapi lembik. Halal. Yang ni sabar. Rap. Yo. Sekarang kita dekat Pontian. Pontian Kerawang. Kerawang. Ya ke? Macam bukan je. Kerawang tak tahulah. Tapi bukan Pontian dia lah. Okay boy. Indah. Okey sangat. Boleh je. Best kan? Best. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Yang jealous. Kita tengok speed dia sekarang tengah 327. Dia boleh cecah sampai 350 km per hour lah. Kaji cuaca pukul 12 sampai pukul 4 kot, pukul 3 kot akan hujan. Tapi so far kita tak sampai lagi kot. Kita tengok cuaca macam mana. Kalau cuaca elok, kita keluar. Kalau cuaca tak mengizinkan, kita duduk hotel lah. Nanti aku tunjuk hotel apa. Okay, let's go, bye. Ayah. Ha. Isaac bagi tahu Mami tadi, Ha? you yang habiskan hotdog ni bukan Mana tu? Ayah makan sikit je. Dia pandai salahkan aku sekarang. Macam tadi dia cakap apa? Gemuk macam siapa? Gemuk macam Isam. Padahal dia cakap gemuk macam ayah. bapak dia. Tadi Okay. tak kat toilet lagi sejuk tadi. Di sini. Dia macam nak cakap Tak, sini macam aircon slow sikit lah. Boleh Tapi tak apa lah. Toilet sejuk gila, dia nak duduk kat toilet rasa. Tapi okey lah kan. Experience lah. Okay, tunggu kita turun. Bye-bye. Leaving the platform not yet. Thank you for your attention and cooperation. Dengar tu. Okay, hari ni sekarang kita dah sampai dekat Terminal Pandalarang. Daripada Terminal Pandalarang kita akan pergi ke Terminal Bandung. Stesen Bandung kot rasanya.
So daripada sini ke sana kita akan naik kereta api biasa, macam transit punya kereta api. Itu dah harga sekali dengan Whoosh punya tiket lah. Itu sekejap je. Katanya dalam beberapa minit je, 10 minit je kot. Okay, ini feeder train nampak tu. So cara masuk dia, masuk sini kot. Okay, dia akan dapat tiket balik. Terima kasih. Gerobak nombor 4. Okay, terima kasih. Turun lift, belah kanan dan paling ujung. Okay, alright, terima kasih. Tiket ni sebenarnya dapat apa lagi yang dalam ni? So banyak tempat-tempat lawan. Cuma sebab setiap tempat masuk lawatan dia kena bayar. Kena bayar apa tu? Kena bayar Kena bayar tiket masuk. Yes. So dengan yang ni dapat free lah. Laju semacam. Golap Pilih So- sekejap je ni kita kena lari. Nombor 4. Nombor 4. Okay, nak kena lari. Bye-bye. Terima kasih. Duduk saja. Kita sila bebas. Sanalah. Mami nak kau pergi. So kalau ambil business class, dia ada gerobok khas dia lah. Aku tak tahu apa beza gerobok lain. Tak pasti. Sekejap tengah buat. Okay, so duduk. Duduk kan naik kereta api. Dekat feeder train ni, dia tak ada kursi khas lah. Duduk je macam mana, cuma beza gerobok je lah. Kalau kata gerobok business class, duduk lah business class punya gerobok. Aduh. So macam tu lah. Semua kelang kabut. Semua dah kelang kabut. Bye-bye. Lagi mahal daripada yang kita naik tadi. Mana yang paling mahal Grab, lepas tu kedua yang GoKJ tu kan. Lepas tu paling rendah berapa? Kabupaten Bandung Barat. Sedang 24 degree siang. Kalau malam boleh cecah 20 lah. Okay. So enjoy the view. Bye. Okay, sekarang kita dah sampai ke stesen Bandung lepas naik feeder train tadi. Sekarang kita nak ke hotel apa ya? View Palace. So kita akan naik a few type of, ada banyak pilihan kat sini. Ada Grab, ada Bluebird, ada Gojek. Lagi murah Bluebird lah. So sekarang tengah dapatkan Bluebird lah. Let's go. Kita baru je sampai dekat hotel View Palace. Penat sikit perjalanan daripada pukul berapa? Pukul 3 pagi kan? Daripada pukul 3 pagi kita keluar baru sampai hotel. Perjalanan hampir mana kata 2. Sekarang pukul 2 12 jam enggak So nanti aku tunjuk bilik macam mana. Okey dah, okey. Cepat sekali okey lah, review okey. Okey. Jom. Okey. Bilik 407. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia kan buka lah. Oh, salah. Oh, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tandas dulu. Mana lampu? Air laju lah. Laju. Walawih. Okey. Apa ni? Uyo, apa ni? Ini surprise ni. Serius ah? Uyo, terima kasih. Sudah aku tak tahu apa pasal benda ni. Oh yelah, minggu depan honeymoon kita orang. Honeymoon pula, anniversary. Okay, simple but nice. Menarik. Dapat surprise kat Bandung lah. Terima kasih. Okay lah, itu je. Tak ada apa pun. So kejap lagi kita, sekarang baru pukul 2.30. Kita akan cari makan aku dalam tengah hari ni. Ush, ada masjid besar cantik lah situ. Kau tengok kan? Cantik kan? View ada kan? Tengok view.
Elah. Okay, menarik. Kita dah sampai. Kita dah sampai Paris Benjaba. Mana Mami? Oh, Mami Nasi bejek. Dia makan nasi bejek. Okey, kita nasi makan tengah hari tapi dah petang. Okey. Dia nak makan nasi ejek. Nasi bejek. Nasi bejek. Ayuh kita. Dia macam mall yang open lah. Open mall lah. Oh yo. So kita singgah di The People Cafe. Beli Lego? Lego. Lego? Boleh lah. Nanti tu tak boleh. Mainan tak boleh lah. Dan tengok je menu dulu, okey? Sabar je makan. Oh, macam-macam benda yang aneh. Oh, ketat tu. Sabar saya. Ini nasi Aizan. Doa baca doa nak Allah membarakkan kita atas Saya punya. Terima kasih. terima kasih. Kalau ibu kalau Ya. Wow. panas. Sedap ke? Sedap. Masin tak? Rasa macam nasi apa? Cepat kuih lah. Nasi kerabu. Nasi kerabu dia macam nasi goreng. Kalau kita nasi berlauk sambal. Sedap kan? Boleh. Kan? Nasi rasa sayur kuat. Rasa tempe kuat. Daging. Sedap. Makan apa? Ketiau. Ketiau seafood. Dia macam steak. Cina besar. Lada. Senang lada. Sayur. Kan? Ingat kita tahu macam perempah rasa Bayam. Jangan boleh kalau Gaul kan? bayam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa Menu dia. tak tahu macam ni ke cara makan dia. Sedap. Sedap. Sedap kan? Rasa ayam dia. Rasa dia tak pernah rasa. Ada sayur dia tu pun macam untuk macam nampak ni di sini. Rasa? Kat mana? Dari sini, dia mau dari sini. Kena ke tak kena? Ayam sikit. Terung. Terung goreng. Terung goreng. Bertempe. Pernah nasi ada punya tak? Aja punya? Oh, ini. Buat ayam. Ambil nasi ni. Okey. Yang Isaac punya, dia bagi rasa. Nasi goreng teri Madani apa? Dia nasi goreng biasa lah. Nasi goreng ikan mele. Sedap tak? Sedap. Wow. Ya. Sama makan lebak Tak apa. Makan spaghetti. Spaghetti. Carbonara. Kat Bandung pun makan spaghetti. Sos daging seperti apa tak tahu, panjang-panjang Oh. Rasa ni lah. Besar sangat lah. Ni dalam ni. Dia mesti tahu ada mayones dia sudah. Puting daripada puting dia. Sedap. Macam selesa. Ada budak kecil kalau nak makan selesa. Mayo ni macam tak ada. Tapi dia macam ada cheese. Tapi ada daging, black pepper tau. Ya, cuba dengan su. Dia pun nak rasa sikit. Sampai ya. Dia tak nak. Tadi dia nak sekitar harga. Jom kak, mari kak kita bagi diorang. Makan bro. Boleh lah. Tak pernah makan, pelik tu. Tak nak kak. Total. Kita tak payah buka dia boleh naik. Tak nampak. 500 lebih, 500,000. Air. Okey lah. Good. Apa campak macam tu?
Sini Isaac, Isaac. Sini bagi sini. Isaac sini. Asal muka macam takut tadi beria. Tadi beria. Isaac. Bagilah, bagi tu dah bagi. Bagi cepat. Ayah record cepat. Jangan naik atas tu. Isaac turun. Apa? Banyak pilihan.